Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya. Okey, kepada anda yang belum follow, jangan lupa untuk tekan butang follow di bawah ni. Okey, baru-baru ni Jim Johor telah melakukan satu operasi iaitu Op Sapu di kawasan Setinggan dan sekitar Johor Bahru. Okey, dalam operasi ini seramai 104 warga asing telah pun ditahan atas kesalahan immigration. Okey, daripada 104 warga asing yang ditahan ni, 103 adalah daripada warga negara Indonesia dan satu lagi adalah warga negara Filipina. Okey, operasi ini dimulakan pada jam 2 pagi di sebuah kawasan penempatan ataupun setinggan yang diduduki oleh warga asing. Okey, seramai 121 pegawai immigration dan JPN 3 orang telah membuat serbuan di lokasi kejadian dan hasilnya seramai 104 parti telah pun ditahan. Okey, so kalau kita tengok pecahan parti-parti yang ditahan adalah seperti berikut. Okey, 50 adalah lelaki dewasa Indonesia, 44 perempuan dewasa Indonesia, 3 lelaki kanak-kanak Indonesia, 6 kanak-kanak perempuan Indonesia dan 1 perempuan dewasa Filipina. Okey, kesemua mereka ni berusia berawal 2 bulan hingga 63 tahun. So difahamkan dalam kenyataan media juga ada yang mengatakan bayi pun ada ditahan dalam operasi ini. Okey, semasa operasi dijalankan terdapat cubaan-cubaan warga asing yang nak melarikan diri, ada yang panjat shilling yang bocor tu nak melarikan diri, namun tindakan-tindakan mereka ni telah pun gagal kerana mereka telah dikepung terlebih dahulu sebelum operasi ini dijalankan. Okey, antara kesalahan-kesalahan yang dijalankan oleh parti-parti ini adalah tinggal lebih masa iaitu mereka overstay atas PAS yang dibenarkan. Okey, iaitu bawah Seksyen 151C dan gagal mengemukakan dokumen masuk dan tinggal tanpa PAS yang salah iaitu di bawah Seksyen 61C. So itu adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh warga asing yang ditahan oleh pihak Jim dan mereka ni telah ditahan di Depot Immigration untuk siasatan lanjut. So akan ada proses penapisan, siasatan dan proses-prosesnya sehingga ke pengusiran di akhirnya. Okey, so kepada warga asing yang menetap di luar sana, kalau dah kosong sila serah diri dan balik ke negara asal melalui jalan yang benar supaya anda orang kata tak menetap di Malaysia ni secara tidak sah. Okey, so itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan share kepada kawan-kawan. Terima kasih.